Kalau akak dengan abang sakit-sakit sendi, please sangat-sangat jangan abaikan. Nak tahu tak cara paling mudah untuk kurangkan sakit sendi dan tingkatkan kesihatan kita? Kalau nak tahu, please tengok video ni sampai habis. Ni Jaja nak tunjuk dekat akak dengan abang herba yang boleh bantu tingkatkan kualiti kesihatan, bukan sahaja sakit sendi tapi juga penyakit 3 serangkai. Cara bancuh pula sangat mudah. Mula-mula sediakan cawan, masukkan 1 uncang ke dalam cawan, kemudian tuang sebanyak 200 ml air. Lepas tu boleh dah kacau-kacau sampai warna dia start keluar kuning kekuningan. Akak dengan abang boleh minum teh ni hari-hari. Boleh bantu untuk kurangkan sakit sendi akak dengan abang. Kalau ada penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, boleh bantu juga untuk stabilkan bacaan tu balik. Pagi-pagi tu sebelum buat kerja lain, sambil-sambil duduk main handphone tu, bolehlah minum sikit-sikit sampai habis. Boleh tekan beg kuning kalau nak beli ataupun tekan link dekat bawah, okey?